Okay. S ialah satu pembeli ubah rawat diskrit supaya dengan P kurang daripada 0.5. Dia kasih P kurang 0.5, dia kasih variance. So formula variance ni apa? NPQ sama dengan 12/5. So ni variance punya formula. And dia bagi, kalau awak tengok ni X binomial 10P. So sebenarnya apa benda 10 ni? 10 ni sebenarnya adalah N lah. So NP kan kat sini. So kita tahu N dia sama dengan 10. Boleh ganti tak kat sini? Boleh. So kita tahu 10 PQ, alamak warna biru 12/5. Alright. 10 P lah. Kita nak cari P kan? Betul, dia nak cari P. So Q boleh tukar jadi P tak? Boleh. Q ni adalah 1 tolak P. Sama dengan 12/5. So sekarang ni kalau kita pindahkan 10 ni pergi sebelah, 10 ni kalau pindah dia jadi bahagi kan. So dia akan jadi P1 tolak P sama dengan 12/50. Apa 50? So kalau 12 bahagi dengan 50 dapat 6/25. Dapat 6/25. Dapat 6/25. So P kuasa 2 tolak P kuasa 2 P darab 1 P darab negatif P kuasa 2 sama dengan 6/25. So sama dengan 6/25. So kalau awak darab 25, dia akan jadi 25. Dia akan jadi 25 P tolak 25 P kuasa 2 sama dengan 6. 25 P kuasa 2. Di mana P saya? 25 P kuasa 2 tolak 25 P tambah 6 sama dengan 0. Perasan tak? Yang ni dah pindah sini kan? So ni akan jadi negatif. 6 ni memang tempat dia lah. So kalau guna kalkulator ni. Kalau guna kalkulator 25 negatif 25 dengan 6. Kita dapat 3/5 dengan 2/5. 3 dengan 2 lah. So maksudnya 5P tolak 3, 5P tolak 2. So P boleh jadi 3/5 ataupun P sama dengan 2/5. Tapi soalan dah cakap kurang daripada 0.5. So P sama dengan kurang kan 2/5. So ni tak boleh, kenapa 3/5 sama dengan 0.6. So P dah dapat. Sekarang boleh kira min tak? Boleh. So min dia, kita baru A So min dia sama dengan, min sama dengan NP. So N dia 10. P dia 2/5. So potong 2. 2 darab 2 dapat 4. B. X sama dengan 4. So ganti dalam formula apa? P X sama dengan R sama dengan N. CR, PR, Q, N tolak R. So P sama dengan 4 muat tak ni? Sama dengan, N dia berapa? N dia 10. 10. CR dia berapa? Soalan ni minta 4. So 4 lah. P dia tadi 2/5. 2/5 kuasa 4. Q dia 3/5. Betul tak? Kalau Q 2/5, so Q dia sama dengan, Q sama dengan 1 tolak 2/5 ataupun 2/5 ataupun 3/5. So ni akan dapat 3/5 lah. So kuasa apa? 10 tolak 4 dapat 6 kat sini. So 6. Tekan kalkulator. 10 C4 darab dengan 2/5. So 2/5 kuasa 4 darab dengan 3/5. Tutup balik kuasa 6. Kuasa 6. Dapat 0.25082. So tak payah bunda, 0.2508. 0.2508. Bukan tak payah bunda, maksudnya yang belakang tu tak payah tambah 1. Right.